Peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional merupakan tindakan bijak yang tidak dijangkakan sesiapa, kata pengasas Bersama Bersatu Rezwan Yusof sambil menyifatkannya langkah dirancang yang mengejutkan rakan sekutu serta pengkritik. Beliau menolak dakwaan keputusan bekas Perdana Menteri itu didorong ke melut politik di Perlis baru-baru ini. Sebaliknya menegaskan Muhyiddin telah lama bergerak mengikut rancangan lebih besar. Katanya dengan pengunduran sebagai pengurusi PN, Muhyiddin berjaya menghalang kemelut Perlis menjadi isu nasional dan pada masa sama beliau telah menetralkan cubaan pemberontak menyingkirkannya sebagai Presiden Bersatu. Rezwan turut menolak sindiran pihak tertentu dalam PAS termasuk Ketua Penerangan dan Pemuda parti itu bahawa peletakan jawatan Muhyiddin satu pertaruhan yang dibuat tanpa memahami kesannya terhadap sokongan rakyat kepada PN. Sebaliknya, beliau berkata peletakan jawatan itu membolehkan Muhyiddin memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh Bersatu dengan mengalihkan sepenuhnya beban menerajui PN serta tanggungjawab menarik sokongan pengundi bukan Melayu pada PRU16 ke bahu kepimpinan PAS. Tambah Rezwan, kemelut politik di Perlis mendedahkan perpecahan dalaman PN yang perlu diselesaikan PAS tanpa sentuhan penstabil Muhyiddin. Azurin Zainal, FMT.